Pakcik, saya minta maaf, saya silap. Okey, saya dah selesai urusan saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kiranya adik kepada Cik Maestro. Tu saya tak sempat sebab Mak pun 2 kali dah masa tu keluar masuk mat. Sebelum ni cuma dia minta ni je urusan bayar tu je dulu. Sambung bayar. Dah habis bayar tu. Lepas tu tak sempat nak buat ni. Tahun lepas bulan 12 balik tu Mak stroke yang ketiga. Dah selesai yang ni. Cantik ni, maknanya lepas pada saya balik jabat nanti, petang ni, anak adik ni dah boleh pergi kerja dah. Petang balik, lepas tu rotek dia ada lagi tu batalkan je lah. Ambil insurans baru terus pada nama adik. Okey, dah selesai. Selesai dah, Mak? Pakcik, saya minta maaf, saya silap. Okey, saya dah selesai urusan saya. Terima kasih ya. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum.